Macam layan kan? Barang jadi. Patutlah customer kita tak putus-putus. Ramai order. Barang ni daripada utara sampai selatan gua cari tau. Kimi, macam biasa, pergi hantar. Ski, aku minta maaf sangat ni. Aku tak boleh buat ni. Sorry Kau goyang apa? Apa yang kau takut sangat? Sebelum ni boleh je lepas je, asal ni kau takut? Roblox saya pas sekarang ni. Kalau kau suruh budak ni hantar malam ni, saya silap tidur lokap budak ni. Korang ni apa benda? Aku dah bagi tahu paling awan lah kat mana ada Roblox. So jalan mesti clear punya. Kalau sangkut macam mana? Kau nak tanggung ke? Serius, aku tak boleh buat ni. Customer aku berlambak. Jangan pasang kau seorang. Budak-budak tu tak dapat barang malam ni. Benda dah bayar. Upah kau bukan kecil, anak besar aku tabur. Tak cukup ke? Sorry, kau minta tolong orang lain je lah Ski. Aku betul-betul tak pernah tolong kau malam ni. Ski, aku rasa biar aku je lah yang hantar. Kau jangan susahkan diri kau boleh tak, Baf? Benda ada runner, biarlah dia buat kerja. Dia dah goyang. Kan urara je lagi dia buat kerja. Okey, macam ni. Benda ada 5 customer, maknanya ada 5 tempat. Kalau kau tak boleh nak settlekan 5, at least buat 3 pun okey apa? Macam, Rani. Tak boleh Ski. Aku goyang ni. Untuk aku pun tak betul lah ni. Kau ni bodoh ke apa? Benda ni income kau juga. Kalau sangkut? Kalau tak? Kalau sangkut? Kalau tak? Kalau sangkut? Kalau sangkut aku sih pergi jamin kau lah, Toyol. Dah lah tu Ski. Kau tak penat ke buat benda macam ni? Kau berbual apa ni? Kau berbual apa ni? Orang mau cari makan mah. Apa sama kacau? Aku rasa hari tu last aku tolong korang kot. Lepas ni dah tak ada lah. Sorry Kau apa hal ni? Apa yang kau penakut sangat? Cuba kau cakap aku, apa yang kau takut sangat? Benda ni kerja haram, kau tahu tak? Sampai bila kau nak buat benda-benda ni? Stop lah Ski. Kita ada agama. Kita ada Tuhan. Lu punya khutbah belum cukup nak cuci dosa kereta gua. Faham? Lesau saya mau. Aku gerak lu Sorry. Jangan jadi lelaki Balik rumah, main masak-masak. Ikut mak-mak. Aku ada family. Kalau apa-apa jadi, siapa nak jaga anak bini aku? Aku buat kerja halal ni semua untuk keluarga aku. Biar tak banyak, asalkan